Hari ni aku nak show off kat korang satu phone baru daripada Vivo. Ini adalah iQOO Neo 10. Yang mana kat dalam kotak ni kau akan dapat satu phone yang cantik macam ni. Tapi tak apa, phone kita letak tepi dulu. Kita tengok apa ada dalam kotak ni. Dia ada buku panduan. Yang ni tak payah baca pun tak apa, kita letak tepi dulu. Dia ada bagi satu casing. Casing ni pun cantik juga Kalau korang tengok casing dia macam ni, solid, sedap nak pegang. Ada tulisan iQOO kat belakang ni. Designed by iQOO. Mantap. Ada satu kepala charger 120 watt dengan type C kat atas ni, 3 pin, so Malaysian tak ada masalah punya. Kabel pengecas type C ke type C dengan fast charging 120 watt. Pin SIM card yang aku rasa korang gunakan sekali dua kali je. Dan ini adalah iQOO Neo 10. Cantik. Design dia solid sangat. Kalau kau tengok nipis je, kamera dia terletak dekat sebelah kanan. Dia agak ke tepi sikit tapi besar. Kalau kau nak tahu, dia boleh record sehingga 4K dan 60 fps tau kalau untuk video. Untuk gambar pula boleh zoom sehingga 10 kali zoom. Ini adalah phone gaming tau. So kalau korang suka main game, tak kisahlah game apa, Genshin ke, PUBG ke, ML ke, ini adalah phone yang korang kena dapatkan. Dengan Snapdragon 8 Gen 4, memang mantap habis. Kalau nak main game, nak buka file benda ke, tak ada masalah punya. So aku rasa ini adalah game untuk nak pakai daily boleh, nak buat content creator pun boleh, edit-edit video segala bagai tu, ataupun nak main game lagi-lagilah sangat boleh. Sebab ini adalah memang phone untuk gaming. Satu lagi, dia ada sistem cooling tersendiri tau. Jadi kalau korang main game sambil charge handphone, tak ada masalah phone korang panas ke apa ke. Ini sangat cool. Dengan harga yang agak berbaloi, aku rasa inilah phone yang semua orang patut dapatkan.